Aku nak cari makanan di kawasan sarang aku. Lembu korban. Dah kekurangan makanan. Iya. Di mana sarang kau? Di situ? Kalau begitu, eloklah kau ke sana. Di sana ada pokok mangga. Buahnya sedang masak ranum. Mangga? Sedapnya. Dah lama tak makan. Terima kasih, serigala. Mesti ada telur merbah di sana. Kenyanglah aku. Huh? Takkan tiada seekor burung pun yang bertelur. Kau mencari telur burung ya, serigala? Tupai, mana ada? Aku nak letak balik sarang yang jatuh ni. Kau ingat aku tak tahu? Nyah kau dari sini. Aku akan datang lagi. Tupai? Buat apa dekat sarang aku? Tadi serigala datang nak makan telur-telur kau. Tupai, mana telur aku, Tupai? Mana telur aku, Tupai? Aku pindahkan ke dahan tinggi. Nasib baik. Terima kasih, Tupai. Tapi serigala pasti akan kembali. Tolong bagi tahu burung-burung lain supaya berhati-hati. Jangan tinggalkan sarang tanpa dijaga. Aki, mesti burung-burung semua risaukan? Mestilah. Tapi burung-burung tu tak tahu nak buat apa. Serigala pula makin sedap makan telur burung. Buat sarang tinggi-tinggi. Sarang tinggi ada bahaya lain pula. Kesian burung semua. Habis tu macam mana? Habis tu burung-burung pun. Sampai bila kita nak macam ni? Nak terbang bebas cari makan pun susah. Serigala dah melampau. Kita mesti halau dia dari hutan ni. Tapi atas sebab apa? Kita tak ada bukti yang dia makan telur-telur tu. Betul tu? Apa kata kita jumpa Tupai? Tupai! Oh, iya. Oyo. Maafkan, Cik. Tak sengaja. Apa hal bising-bising ni? Kami ada masalah. Tangkap serigala. Serigala tak guna. Habis telur-telur aku. Diam. Biar aku yang cakap. Tadi telur mabah hampir dimakan serigala. Tapi aku sempat halang. Kusangka hanya mebah. Rupanya semua burung telah menjadi mangsa serigala. Jadi, Kita perlu buat sesuatu. Jika tidak, telur-telur burung semua akan habis dimakannya. betul ke serigala yang makan? Kau ada nampak? Tak ada. Tak nampak. Tapi kami pasti dia yang makan. Malangnya serigala tak nak mengaku.
Sebab tak ada bukti. Kak Cik, tolonglah kami. macam tu, apa kata kita perangkap serigala? Apa yang sedang berlaku? Tak ada apa-apa yang penting, General. Semua sudah ada? Dengar sini baik-baik. Kalau benar dia yang makan, biar dia sendiri yang bongkarkan kejahatannya. Tapi macam mana? Hah?
Aku tahu apa yang kau fikirkan. Usah bimbang, burung. Aku ada satu rancangan nak kenakan serigala. Aku setuju. Aku setuju. Aku tak sanggup tengok kawan baik aku jadi macam tak betul sekarang.